Saya katakan di sini bahawa kekayaan kerajaan negeri Pahang ini sebenarnya banyak, tetapi kekayaan itu telah dihasilkan, dia cedok harta rakyat. Hak rakyat tidak dipulangkan kepada rakyat, tetapi kekayaan itu berlaku berlegal di sekitar kroni-kroni mereka dan juga suku sakat mereka sahaja. Kalau tuan-tuan tidak buat perubahan, kalau tidak bangkit juga buat perubahan, kita akan mengambil masa lebih 5 tahun lagi. Saya tak tahulah apa yang tinggal di negeri Pahang yang besar ini. Kalau dulu kambing ada 50 ekor, harimau ada 5,000 ekor, 50 ekor juga. Kambing 50 ekor, harimau 50 ekor. Hari ini harimau 50,000 ekor, kambing ada 2,5 ekor. Nak makan apa? Cukup dengan beri, boleh selesai masalah. Beri itu duit kita, dia beri kita ni. Boleh selesai masalah atau tidak? Kita nak sekarang apa yang kita nak buat dalam agenda baru yang kita akan lakukan di Putrajaya adalah agenda rakyat. Agenda rakyat ini juga akan mencetuskan satu dasar baru di mana kita memulihkan sistem demokrasi baru. Kita nak demokrasi baru yang akan datang. Perdana Menteri kita pada waktu itu selepas PRU 13 berlaku PRU 14, dia beritahu sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian bulan dia akan bubar parlimen untuk kita pilihan raya PRU 14. Dia tak akan sorok tarikh. Dia akan beritahu supaya rakyat lebih mudah. Dia tidak akan buat di bulan Ramadan. Dia tidak akan buat di waktu perayaan tahun Tionghoa. Dia tak nak menyusahkan rakyat. Itu adalah demokrasi baru. Dan kita tidak akan berhimpun lagi di stesen bas ini, di kedai-kedai, di warung-warung, dalam semua untuk mengadakan perjumpaan seperti ini. Kita akan memberi ruang yang sama. UMNO boleh guna dewan, kita juga boleh guna dewan. Setuju atau tidak? Ini demokrasi baru. Kita akan beri media yang sebegitu luas kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan begitu juga kita akan mengambil kesempatan untuk meneruskan dasar-dasar kerajaan. Percayalah saudara-saudara sekalian, sekiranya kita tidak melakukan perubahan ini, malapetaka ekonomi khususnya akan menimpa rakyat. Baru-baru ini last sekali Tuan Musi. Last sekali. Tengok tak malapetaka baru menimpa di Kelantan. Dia kata 7 dosa besar. 7 dosa besar yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan di bawah Tok Guru Niazim. 1 begini, 2 begini, 3 begini. Habis dia Perdana Menteri bucak, ribut serta-merta dan menyebabkan ramai yang cedera masuk ke hospital. Ini Allah telah menunjukkan satu bukti yang kuasa Allah mengatasi kuasa manusia atau makhluk. Sama-samalah kita bersatu untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional melalui PRU ke-13 ini. Kita nak semua buat kerja. Teriang ni peluang Barisan Nasional cerah untuk menang Tun. Ini saya nak cakap dengan Leona, cerah untuk hilang deposit di Tun Teriang ini, insya-Allah.